Halo? Hello? Halo? Hello? Waalaikumsalam. Apa? For Tahu tak kau? Terbaik. Assalamualaikum. Awak diminta untuk menyertai misi sukarelawan banjir. Jadi, mohon awak lapor diri dalam masa 2 hari. Okey. Jadikan 3 barisan di hadapan saya dalam kiraan 5. 1, 2, 1, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya ucapkan terima kasih kerana anda menghadiri pada pagi ini. Kita akan menjalankan misi pasca banjir yang bertempat di Tumpat, Kelantan. Okey, untuk pemakaian anda dikendaki memakai pakaian PPE. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. merupakan pelatih Forces University Malaysia Kelantan. Okey, pengalaman saya rasa sedih sebab saya sendiri pun terlibat dengan banjir. Rumah saya terkena banjir. So, dari sudut itu ia bukan jadi satu permasalahan lah bagi saya untuk menyertai co-sukses UMK untuk menyertai misi bantuan banjir di tempat-tempat yang telah kami hadiri. Sembang itu, banjir di Kelantan juga semakin buruk. Jumlah penduduk yang dipindahkan itu ditempatkan di 17 pusat pemindahan mangsa banjir. Apa yang dapat kita tengok hari ini, kami menolong dalam membersihkan sekolah. Tapi hari ini saya dapat tolong walaupun sedikit sebanyak memberi impak lah kepada sekolah ni untuk meneruskan aktiviti harian di masa akan datang selepas banjir. Banjir sehingga tingkat 1 dan dengar cerita orang kata ada sampai tak makan 2 hari. Saya rasa sedih lah benda tu sebab yang kita tahu Kelantan habis tak ada jalan nak lalu. Jadi diorang terpaksa ikat perut dan saya rasa sedih lah. Sukses UMK ni merupakan satu platform ataupun medium untuk saya memberikan pertolongan dan sukarelawan untuk membantu golongan-golongan yang terkena banjir utamanya.
Saya Cik Zahri bin Cik Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Dua, Bacok, Kelantan, amat berbesar hati kerana Ko-Suksis UMK sudi mengadakan program khidmat komuniti di sekolah kami. Bagi saya, program ini amat bermakna kepada komuniti dan penuntut-penuntut bagi melahirkan warga negara Ko-Suksis UMK terbaik. Sukses UMK! Sedia terima! We